Kalau nak shoot outdoor macam ni, cukup pakai combo ni je guys. Ini Ulanzi C01 100W COB light dan ini combo dia, Ulanzi LA06 hand grip. Size lighting ni sangat compact dan boleh hasilkan cahaya yang sangat terang untuk shoot outdoor malam. Lighting ni gunakan jenis mini bowen macam ni. Kalau nak dapatkan extra smooth, korang boleh cari softbox macam ni. Ini dia ada bicolor dari 2700 Kelvin sampai 6500 Kelvin. Kontrol dia dekat bahagian tepi ni. Dekat bahagian dalam dia ni ada kipas yang mana untuk bantu lampu ni tak panas walaupun guna untuk jangka masa panjang. Lighting ni tak ada built-in bateri tapi boleh guna power bank yang support PD. Cucuk je dekat bahagian tepi ni. So korang boleh je set up macam ni atau guna combo Ulanzi LA06 hand grip ni. Ini boleh guna untuk handheld ataupun nak pasang dekat lighting stand macam ni pun boleh. Bagi aku memang mudah kalau pakai jenis kecil-kecil macam ni. Lagi-lagi buat shoot outdoor tu. Untuk konten macam ni nak nampak cantik, key dia lighting je. Bagi aku 100W ni pun memang cukup terang dah. Nak nampak profesional, lighting memang penting. Memang tak rugi invest lighting yang macam ni. Setup senang, ringan dan senang nak bawa ke mana-mana. By the way, sekarang ni tengah promo. Berminat, link aku dah sediakan. So what's next?